Dia datang selepas PRN Sabah, yang mana PH hanya menang satu kerusi, iaitu PKR, dan DAP kalah semua. Dan lepas tu kita tengok pula surat daripada Guan Eng dan sebagainya. Jadi nampak mungkin buat kali pertama seolah-olah lah, sense saya, dalam penggal kerajaan Madani ni PM bercakap secara langsung dengan pengundi PH. Sebab ini ialah orang kata bread and butter pengundi-pengundi PH, yang dekat dengan pengundi-pengundi PH. Keempat-empat reform ni ada dalam manifesto PH. Betul. I think some of it mungkin ada dalam BN, tak silap saya. Tetapi yes, benda ni orang akan cakap dekat dengan PH lah. Tetapi adakah angle lain pada Zahir tadi ialah saya merasakan setengah perkara ni bukan benda yang akan ada political difference. Mungkin C4, mungkin Bersih, mungkin beberapa NGO akan tertarik. Tetapi ombudsman dan sebagainya mungkin bagi pengundi biasa lah. Saya tengok kalau di Setiawangsa dan sebagainya, mereka mungkin tak nampak sangat. Adakah itu akan menentukan mereka akan undi calon PH ataupun tidak? Bukankah ini yang orang minta, reformasi dan sebagainya? Lepas tu bila dia buat, tidakkah orang boleh kata dah buat you kata bukan ini yang orang nak? Yep. Jadi apa yang orang Setiawangsa nak? Contoh. Saya menerima baik dari segi reform. I think this is positive. Tapi dari segi impact politik tu, sebab ni dah masuk mungkin tahun terakhir, pretty much tahun terakhir lah sebelum menuju ke pilihan raya. Jadi sama ada ini cukup atau tidak untuk berpegang kepada pengundi-pengundi bandar, sama ada bukan Melayu dan juga mungkin Melayu yang progresif dan sebagainya, yang selama ini menjadi tunjang kepada PH. Itu menjadi tanda tanya lah. My point is, the concern is that mungkin dia agak terlambat lah sedikit. Okay. Saya rasa the sense di kalangan banyak pengundi PH ialah mereka seolah-olah dilupakan selama 3 tahun kerajaan Madani. Jadi, okay, this is trying to win them back. So, is this enough? Itu isu dia. Dan kebetulan, contohnya pula, okay, bagus kita dengar tentang pengasingan antara pegawai negara dan kuasa mendakwa tu. Tetapi kemudian kita ada kes DNAA, TPM. Kebetulan waktu ni tengah berkocak pula apa soal kemungkinan muafakat nasional dan PAU nak datang dan pemuda UMNO dan sebagainya. People will make their own assessment lah. Dia akan kata benda ni berkait. Mereka akan mengatakan benda ni berkait. Jadi of course it highlights the importance of kita nak true reform sebagaimana yang dijanjikan oleh PM. Tapi ia akan balikkan conversation ni kenapa dia jadi macam tu. Kan? Dan orang akan buat dia punya own andaian lah, sebab kes tu pun dah pergi jauh. Sebelum ni dah ada prima facie dan sebagainya.